Sup guys, okay. So aku ada announcement sikit nak buat lah, which is satu sikit je. Okay, so hari ni 2 hari bulan 1 2026. And then as of now YouTube aku pun dah 3,340 subscriber. And then watch hour aku dah 2,150. So aku perlukan lagi 1,850 watch hours untuk monetize, untuk aku start buat duit dengan YouTube lah. So dan aku perlukan benda tu by this May, sebab bila May nanti masuk tahun baru, dia akan reset balik watch hour tu jadi yang lepas tahun, sebab dia kena condition dia selepas 1 tahun baru boleh dapatkan 4,000 tu dalam masa setahun baru boleh monetize. So sebab sekarang cuti aku pun dah kurang, and then duit untuk buat konten baru pun dah sikit sebab cuti aku dah tak banyak, and then aku nak travel pun lepas ni susah. Modal nak buat video pun dah tak banyak. So at least aku perlukan monetization daripada YouTube untuk aku ada motivation lah untuk terus. So kalau bagi aku, kalau by this May kalau still tak boleh monetize gak, so aku anggap YouTube ni bukan untuk aku lah, which is aku dah tak nak buat YouTube lagi lah. So that's what I'm thinking. So guys, tolong by this May tolong bagi sampai 4,000 watch hours. Tu je, tak minta duit pun, just nak 4,000 watch hours je. So kalau korang seorang daripada korang tengok video aku sejam, tak tengok tak apalah, biarlah video tu loop play 1 jam pun tak payah tengok pun, biar je dekat phone korang play 1 jam, lepas tu korang buat lah benda korang, tu pun aku dah syukur lah, at least aku dapat 1 jam. Kalau 1,800 orang buat macam tu, aku dah boleh monetize lah. So I think that's it lah.